Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Izzuddin Hassan, merupakan pembangun bagi aplikasi Instant Ikut. Baiklah, apakah aplikasi ini? Okey, aplikasi ini membolehkan anda untuk mengambil email dan juga nombor telefon daripada pesaing ataupun prospek anda melalui Instagram. Jadi, jika anda seorang usahawan internet ataupun seorang advertiser, anda boleh gunakan email dan nombor telefon ini untuk membina iklan yang sangat berkualiti di Facebook Ads dan juga Instagram Ads. Selain itu juga, email ini anda boleh gunakan untuk buat mail marketing ataupun gunakan nombor telefon untuk membuat offline marketing. Contohnya, WhatsApp ataupun Telegram. Okey. Baik, seperti yang anda tahu, untuk mendapatkan email dan juga nombor telefon adalah satu data pelanggan yang cukup berharga. Okay. Bagi anda yang mungkin sudah lama di dalam perniagaan internet, okay, untuk mendapatkan data-data seperti ini, anda perlu membuat landing page, anda perlu buat kempen ataupun iklan untuk mendapatkan hanya email. Jadi, melalui kempen-kempen seperti ini, anda haruslah menjalankan iklan, dan apabila melibatkan iklan, anda harus mengeluarkan duit terlebih dahulu. Jadi, semata-mata untuk mengumpul senarai email dan juga nombor telefon, anda harus mengeluarkan kos. Jadi, melalui aplikasi ini, anda tidak perlu melalui proses-proses tersebut, kerana hanya melalui satu klik sahaja anda akan dapat ratusan ribu email dan juga nombor telefon. Okey, saya tidak mahu bercakap panjang. Jadi kita akan lihat bagaimana aplikasi ini berfungsi. Baik, ini adalah paparan dashboard bagi aplikasi Instant Ikut. Baik, okay, aplikasi ini mempunyai dua kelebihan, iaitu anda boleh mengambil maklumat daripada followers yang follow sesuatu akaun. Contohnya, saya mengambil email daripada orang-orang yang follow akaun Benang Hijau. Okay, jadi anda tahulah, mungkin sudah tahu, Benang Hijau ni merupakan satu branding bagi produk-produk pakaian seperti tudung dan juga jubah. Jadi, saya mahukan email daripada mereka yang follow akaun Instagram Benang Hijau. Jadi, saya andaikan bahawa mereka yang follow brand Benang Hijau ni adalah individu-individu yang meminati produk-produk berbentuk pakaian muslimah ataupun pakaian berbentuk tudung dan jubah lah. Jadi, saya memasukkan akaun tersebut dan aplikasi ini akan mula mendapatkan email daripada follower akaun Benang Hijau. Jadi, tidak kisah berapa pun jumlah follower yang sesuatu akaun tu ada, okay, 500,000, 600,000, 1 juta, tak kisah. Jadi, sistem ini akan mendapatkan senarai email dan juga kontak secara automasi. Anda hanya perlu masukkan nama akaun tersebut dan sistem ini akan mendapatkan maklumat-maklumat yang anda mahu. Okey, sebagai contoh, saya masukkan satu nama akaun, Marziana Syukri. Okey, Marziana Syukri ini merupakan seorang penulis e-book bagi berniaga di Instagram lah. Jadi saya masukkan akaun beliau. Right. Okay. So aplikasi ini akan terus detect, okay, berapakah jumlahnya, jumlah follower 73,000. Okay, dan ini yang beliau follow lah. Okay. Jadi sistem ini akan melakukan proses pengumpulan maklumat secara automasi. So bergantung kepada jumlah anda yang anda mahu, sistem ini akan
mula mendapatkan maklumat. Okey. So untuk benang hijau 94,000. Okey, jadi sudah pun 2 hari saya run. Okey. Dan anda boleh klik pada bahagian associate data. So anda dapat lihatlah, okey, nombor phone, okey, email. Alright. Okay. Jadi jika anda sebagai advertiser, anda akan tahu betapa bernilainya email dan juga contacts. Alright. Okey, dan satu lagi kebolehan aplikasi ini, anda juga boleh cuba cari berdasarkan hashtag. Okey. Fungsi by hashtag ini pula, aplikasi ini akan mengambil email dan juga konteks berdasarkan individu ataupun user yang menggunakan hashtag-hashtag tertentu. Okay, contohnya, saya menggunakan hashtag saya jual tudung. Jadi kita tahu orang-orang yang menggunakan hashtag saya jual tudung ini merupakan peniaga tudung. Jadi saya mahukan penjual-penjual tudung ni ke dalam saya punya database lah. Jadi kemungkinan besar saya akan gunakan email-email mereka untuk saya promote supaya jadi ejen saya ke. Okay, dan bergantung pada penggunaan anda lah. Jadi anda sendiri tahulah hashtag ni mempunyai berjuta-juta hashtag. So anda boleh masukkan apa-apa sahaja hashtag. Jadi sistem ini akan mula mengenal pasti hashtag tersebut berserta jumlah follower yang sistem ini dapat kesan. So anda boleh klik associate data. Okey, so anda dapat lihatlah. Okey, follower ataupun pengguna yang menggunakan hashtag saya jual tudung ini merupakan penjual tudung. So anda boleh lihat pada bahagian bio, yang mana mereka ni memang sebenarnya seorang pengedar tudung ataupun penjual tudung. Okey. Alright. Okey. So itu sahaja bagi teaser dan juga pengenalan untuk aplikasi Instant Ikut. Baiklah, jika anda berminat untuk mendapatkan aplikasi ini, boleh sahaja terus hubungi saya. Wallahualam. Assalamualaikum.